Assalamualaikum. Okay. Tadi saya ada call. Okay, mana kunci ni? Maaf ganggu. Ya, petang ni. Betul. Tadi dah hantar untuk katil. Untuk guna mak Puan ada anak? Ada dua nombor, 2 OKU. Ada 4 orang? 4 orang. Suami bekerja? Suami pun tak bekerja. Tahun lepas dia sakit dah ada apa, jadi gangguan paru-paru. Dia kerja Grab, buat Grab tapi dia tak kerja lagi. Tahun depan baru kerja balik. Itu semua berehat dulu. So ada dapat macam JKM. JKM untuk anak OKU 300. Seorang? Yang ini belum cukup umur lagi 18 tahun depan baru bagi mohon balik. Yang bongsu ni. Jadi sekolah kan, mohon. Ya. Seronok tak dapat katil. Seronok, terima kasih, seronok lagi, suka lagi. Tak pernah duduk macam ni, tak dapat katil sini. Di situ kita katil tu dah 3 tahun duduk situ. Itu pun orang kasih. Kasih banyak-banyak. Jiran yang sponsor ni, jiran yang cadangkan suruh minta, kata minta. Aku agak tak nak minta. Sebelum ni Puan pernah tahu pasal angkat tak tahu kan tengok ambulan dia kan dia menolong orang kan, dia tak kira bangsa, Cina, Melayu, India kan. Akan nak pergi tapi agak segan. Dia kata apalah minta kan. Kalau kita boleh kita usaha sendiri. Tak boleh ni jiran datang tengok mak hari Sabtu hari tu, dia kata pergilah. Minta, dia kata macam ni senang, kata nak bangun duduk kan. Itu yang diorang datang ke rumah tu, cakap tambah. Tu lah dah. Yang tu hari ni dah sampai dah. Alhamdulillah rezeki kan.